Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang membongkar kegiatan penyelewengan minyak masak paket dalam serbuan di sebuah gudang haram di Sungai Jawi, Nibong Tebal semalam. Pengarahnya S. Jegam berkata, serbuan hasil risikan sebulan itu menemui lebih 5,700 kilogram minyak masak paket, tong biru berisi minyak serta peralatan khas digunakan untuk memindahkan minyak daripada bungkusan asal. Premis berkenaan dipercayai beroperasi tanpa lesen selama 3 bulan bagi mengubah bentuk asal barang kawalan untuk dijual semula secara tidak sah dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan sebanyak RM16,892. Seorang lelaki tempatan berusia 40-an turut ditahan bagi membantu siasatan lanjut manakala bekalan minyak berkenaan dipercayai diperoleh dari Pulau Pinang dan Perak.